kali ni akak janji confirm mesti sampai. Okey? Ha. Okeylah Kak. Ni prank. Au. Nakak. Okey, ni tiketnya adik. Terima kasih Kak. Harganya RM50. RM50. Oi. RM10 Kak. Tengah free ke? Ha? Free ke? Ha. Betul free. Free. Terima kasih lah Kak. Okey, saya pergi dulu Okey, selamat raya. Selamat raya. Bye-bye. Ni buatkan terbaru ni. Dia buka ni. Oh ya. Yang ni yang terbaik ni. Malah air. Apa boleh kan? Bulat dia macam tak ni. Jangan tak paku lah. Tak apa lah. Tengok banyak juga. Banyak juga. Ini dia tu. Biasalah. Mana kawan juga. Kawan. Bisa ada kawan ni. Ni ke baik? Ni ke baik? Ni kawan. Bukannya alam. Tak. Cairlah. Apa? Ni air petroleum kot. Takkan petroleum. Petroleum isi yang motor aku lah. Tak. Kau ada motor? Ha? Kau ada motor? Kereta kau ada? Kereta kau ada? Tak ni. Kata kau ni tak dah ni. Macam power ke tengok. Power kan. Semua ke tak? Suka bolehnya. Aku ni tu sampah yang besar. Aku tuang je. Kacau dalam tu lah. Kita tinggal tak punya. Nak jadi. Jadi Besar nanti aku letak dengan kau je cuba lah. Okey tak? Jom Tunggu lah. Tak. Okey. Iya. Tak. Lama aku buat ni tak boleh. Hoi. Pilu. Mana kau pergi? Mana? Apa? Sambil ni. Ya, main. Sekejap ni ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mana baju?
Lalu. Hei, mana pula orang tua ni? Banyak orang tu. Hei. Mana ni? Mak jaman. Jaman tu. Hei, nampak apa ni? Buat drawing kan? Habis tak ni. Hei, apa ni sini? Jom ni, sini. Ni. Bangunlah. Hei, terus. Keesokan harinya, mereka dapati rakan mereka yang berbaju kuning tersebut telah gaib. Dan gaibannya mendapat liputan meluas media. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali berita penting. Seorang pelajar yang tiba-tiba hilang ketika bermain yang mudah dipercayai lari daripada Hello Kitty bersama bersama Kamarudin Mapel. Terima kasih Samsudin Jambi daripada Simultas. Saya Kamarudin Mapel ini berada di tempat kejadian di mana rakannya hilang dan kita akan menyamar rakan-rakannya. Okey, kita jumpa rakan pertama. Apa nama Encik? Saya Widas. Okey, boleh ceritakan macam mana perkara ni boleh terjadi? Dia tahu tiba dia hilang. Ya, kalau apa perasaan Encik dengan kehilangan ini? Dia gembira dia hilang kan. Terima kasih. Okey, saudara. Apakah pada pendapat saudara apakah motif kehilangannya? Mungkin kecil hati atau bagaimana? Saya rasa mungkin dia jealous dengan saya. Ya, terang macam mana? Jealous macam mana? Dia jealous saya ada awet cun. Apa tu dia suka awet tu tapi dia tak dapat, saya dapat. Mungkin dia just sebab tu kot. Oh, ya ke? Tak apa, kita ucapkan tahniah kepada Encik yang berdapat award ni. Okey, kita ke kawan rakan yang seterusnya. Nampaknya kawan dia lagi seorang ni pelik sikit. Okey, kita tanya. Apa ni? Abang TV ke? Betapa tadi bang? Mak. Bang, fokus. Okey. Apakah hubungan saudara dengan mangsa yang hilang? Hubungan saya hubungan yang Oh, nampaknya kita paksa sensorkan ni. Kita ke yang rakan yang seterusnya. Kita ke rakan yang terakhir di sini. Apakah bang nanti bang. Saya tak tahu apa, saya lari je. mana boleh dah rakam ni kena cakap juga. Cakap je apa-apa. Cakap Assalamualaikum, selamat hari raya kepada semua member. Okey, tak apalah bang, saya pergi dulu, saya lari je. Okey. Bila dia perasaan rakan-rakan masa, kita kembali ke Simultas. Terima kasih kepada Mapel. Kita ikuti berita seterusnya selepas kita dengar kata pengguna Freemax. Setelah kira-kira nak habis puasa, konon-kononnya lah kehilangan kawan mereka yang baju kuning